Okay, saya Profesor Dr. Tan Awang Musa, Rektor Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ataupun Aswara. So, saya terus kepada soalan ni. Okay. So, boleh saya tahu apa punca utama Aswara menganjurkan semula setelah 6 tahun tak anjurkan? Dia sebenarnya bukan niat tidak mahu menganjur, tetapi masa ketika itu 2019 telah dianjurkan dan sebenarnya lepas 2 tahun perlu dianjurkan, tetapi masa tu COVID, 2020 COVID. So disebabkan COVID tu mana duit peruntukan tak ada lah untuk kita laksanakan program, betul tak? So maknanya kita kena memohon untuk pelaksanaan dalam bajet yang berikutnya. So bajet berikutnya maka kita dapat peruntukan sedikit untuk menganjurkan program festival tarian rakyat antarabangsa kali yang ke-11 ni ataupun 11 International Folk Dance Festival. So itu yang mengapa kita laksanakan tahun ni, dan kebetulan tahun ni adalah tahun kepengurusian ASEAN. Ini yang memberi satu keistimewaan kepada kita untuk laksanakan pada tahun ini. Sebab kalau lihat pada logo ni pun, yang ada di baju saya ni pun adalah kita dapat satu lagi ahli iaitu daripada Timor Leste, dan Timor Leste juga menyertai program kita kali dan agak istimewa sebab semuanya teruja sebab kali pertama Timor Leste mempersembahkan tarian rakyat mereka. So saya satu yang agak menarik lah untuk penganjuran pada kali ini. Jadi apa ciri atau keistimewaan untuk festival Tari 25? Dari segi bilangan penyertaan bertambah, dari segi jenis tarian pun berlainan daripada yang dilaksanakan pada sebelum-sebelum ini. Bermakna tarian rakyat itu kan setiap negara mempunyai tarian rakyat masing-masing dan mengikut provins ataupun mengikut wilayah ataupun kawasan ataupun negeri. So apabila kita mengangkat seni tarian rakyat ini, maka kita pilih yang bersesuaian. Contoh kalau Malaysia kita ambil pembukaan dia adalah dari segi tarian rakyat daripada Sabah dan Sarawak kombinasi, dan itu menyelahkan lagi dari segi authenticity ataupun keaslian dia, ya. Kan sekarang ni banyak sangat yang dah dikreasikan baru dan sebagainya, tetapi yang tarian daripada Sabah dan Sarawak itu masih lagi mengekalkan keaslian dia. Jadi saya rasa itu yang agak istimewa bagi Malaysia, dan juga tarian rakyat yang dibawa daripada negeri-negeri ataupun daripada negara lain juga mempunyai satu keunikan yang berbeza. Jadi ini yang menjadikan festival kali ini sesuatu yang istimewa dan menarik, ditambah dengan keahlian baru dalam ASEAN, dan ini sebahagian daripada tanggungjawab Aswara juga sebagai satu institusi pendidikan yang berorientasikan seni budaya dan warisan, dan satu-satunya institusi yang bertaraf universiti dalam bidang seni dan budaya lah. So kami di bawah Kementerian Pelajaran Seni dan Budaya sudah pasti ingin turut sama mengangkat kesenian itu, dan kita mengangkat dalam konteks kebersamaan dalam konteks ASEAN. Selain tarian, apa lagi yang disajikan untuk festival kali ini? Okey, kita ada selain tarian, ada dari segi sudah pasti muzik. Kita buat secara live tu, persembahan tu adalah secara live. Makna muzik bersebelahan dan sudah pasti dalam mana-mana bidang yang berkait dengan akademik, dia ada program yang berkait dengan seminar, masterclass, dan juga dari segi keynote. Mana keynote ni kita menyampaikan dalam bentuk hala tuju ke mana sebenarnya seni budaya dan warisan yang berorientasikan tarian rakyat ni kan. So itulah yang dibicarakan, dan kita juga sampai itu kita juga menjemput rakan-rakan yang institusi yang menyertai kami ini untuk sama-sama membentangkan tentang tarian rakyat dipersembahkan, dan juga yang berkait dengan konsep tarian rakyat sebenar dari negara masing-masing. Kalau kita ambil daripada China, agak istimewa. Sebab itulah saya menjemput untuk hadir sama dalam festival malam gala nanti, sama ada 22 atau 23. Jadi pada pandangan sendiri, apakah sumbangan untuk festival Aswara kali ini kepada perkembangan seni tari Malaysia dan ASEAN? Sudah pasti dalam konteks yang kita ambil konteks Malaysia. Konteks Malaysia dari segi pelibatan institusi tempatan dah ada.
Contohnya pelajar-pelajar daripada universiti awam dan swasta turut menyertai masterclass, showcase, ya. So itu menandakan satu penghargaan kepada pengajuran yang pertama. Yang kedua, dari segi sokongan institusi-institusi macam UPSI, Universiti Melaya dan juga pihak NGO sendiri. Kita ada 2 institusi latihan yang Kuantung Dance. Kita ada Fine Art, Temple of Fine Art. Kita juga ada ASK Dance. Yang mana mereka juga membawa pelajar masing-masing untuk mempersembahkan tarian mereka, dan tarian mereka cukup unik. Sebab itu berlainan dalam konteks institusi, sebab kita tidak mengambil tanggungjawab untuk mengembangkan seni itu dalam konteks yang masa seperti peranan yang dimainkan oleh JKN ataupun IB, tapi kami lebih kepada menginstitusikan pelaksanaan program itu dengan melibatkan rakan-rakan daripada institusi-institusi tempatan, dan ini secara tak langsung dapat mengembangkan dari segi seni tarian rakyat ni. Dan dari peringkat ASEAN sendiri, kalau kita tengok dari segi penyertaan itu sudah menggambarkan semangat silang budaya itu, ya, sudah ada dalam bersama dengan institusi. Malah mereka institusi ini ada sebahagiannya telah pun menjalankan ataupun MOU lah dengan Aswara. Sebab itu melalui MOU lah kita menjemput rakan-rakan kita, institusi kita daripada Indonesia, daripada universiti-universiti yang lain, termasuklah Guangxi. Sebenarnya kita ahli dalam AKK ataupun dia panggil ASEAN China College Alliances. So kita Aswara adalah member tetap, dan yang terbaru adalah MIA juga merupakan ahli kepada AKK inilah. Dia adakan mesyuarat 2 tahun sekali, yang mana kita adalah permanent. Maknanya kita juga seolah macam sudah diberi orang kata amanah dan tanggungjawab oleh kerajaan satu. Lepas tu dari segi ekspektasi daripada pihak AKK sendiri terhadap Aswara itu sendiri. Maknanya dia telah meletakkan Aswara itu sesuatu yang penting dan mewakili negara, ya. So itu dari segi ini. Dari segi pengembangan lain adalah kita juga dapat melihat dari segi tarian-tarian rakyat negara lain, dan ini memberi satu orang kata pendedahan pada kita sebagai satu institusi melihat bagaimana tarian rakyat di negara mereka itu ditonjolkan. Dengan pelibatan ini, maka kita dapat mengetahui bahawa ada persamaan, ada perbezaan. Di sinilah orang kata perbezaan itu kita gabungkan menjadi satu persamaan. Mana dalam kemuafakatan dalam bidang seni budaya dan warisan ini adalah amat penting supaya kita dapat menjalinkan hubungan kerjasama pada masa akan datang. Ya, inilah network yang kita selain pada penyertaan, network itu yang penting, ataupun hubungan kerja antara kedua-dua institusi dan juga rakan-rakan lain. Maknanya dalam penganjuran program ini akan melibatkan banyak penyertaan dan juga pertemuan, dan di sinilah pengenalan itu akan berpanjangan melalui penganjuran yang akan datang. Kalau kita tak anjur, mereka akan anjur dan mereka akan jemput. Sama juga kita anjur, kita akan jemput. Sama ada mereka sambut, tidak sambut, bergantung sebab tertakluk kepada bajet mereka. Dan kali ini pun kalau lihat dari segi pelibatan pun agak banyak institusi yang hadir pada kali ini. Saya anggap yang terbesar lah setakat ini yang kita anjurkan lah. Jadi ini satu permulaan yang baik, dan sebenarnya tahun lepas adalah 30 tahun Aswara. Jadi ini merupakan tahun ke-31, merupakan detik bermulanya satu lembaran baru dalam konteks Aswara itu sendiri, di mana kita telah meletakkan Aswara itu ke arah yang lebih ke depan sebagai satu institusi pendidikan seni budaya warisan, sebagai pusat ketemuan pendidikan seni budaya dan warisan yang kita anggap sepatutnya menjadi satu institusi yang dihormati dan disegani. Itu yang kita nak, supaya bukan orang takut dengan kita, tetapi orang memandang kita sesuatu yang hebat yang Aswara lakukan dalam usaha kita untuk mengisi tenaga kerja dalam industri kreatif di dalam negara. Ada juga dalam alumni kami
yang berada di luar negara, yang bekerja di luar. Sebab kalau sebut saja Aswara, orang sudah mula mengenal, oh Aswara sebenarnya begitu begini ya. Dan juga dari segi kedudukan kita sebagai satu institusi pendidikan yang menawarkan sehingga ke peringkat PhD, dari segi program kita sudah menunjukkan bahawa kita sudah dalam proses untuk berlari ke depan untuk memastikan bahawa kita ni adalah yang terbaik sebelum orang hormati dan segalanya dengan kita. Kita harus bentuk Aswara itu sebagai satu institusi yang nampak hebat dan gah daripada luaran. Dimaklumkan tadi penglibatan kali ini lebih ramai. Jadi apa cabaran dari segi penganjuran? Sudah pasti dari segi teknikal sudah adalah ketibaan, flight perubahan tempoh masa kehadiran sebagai. Tapi itu bukan satu persoalan yang semula. Yang menjadi cabaran kita adalah sebagai satu institusi yang biasanya kita laksana program, ada juga dalam kaki tangan kita yang terlibat dalam sebagai usherer dan sebagainya. Pengalaman itu membantu penganjuran. Dan juga dari segi aspek sebenarnya dari segi masa. Sebenarnya masa itu adalah agak kritikal sebab kami bukan institusi yang sebenarnya mengajukan program yang besar. Yang selalu mengajukan program yang besar. Sekali-sekala dengan adanya peruntukan maka kita laksanakan. Tetapi kita mampu untuk melaksanakan. Dan untuk melaksanakan itu satu cabaran jugalah sebab kita kena wujudkan satu jawatan kuasa, pelaksana dan sebagainya bagi memulihkan pelaksanaan program ini berjalan. Dan juga dengan peruntukan yang ada, kita terpaksa kita cuba maksimiskan penggunaan peruntukan itu supaya kehadiran wakil-wakil daripada institusi dan juga pelajar-pelajar daripada luar negara satu pengalaman yang baik dan indah. Dan inilah yang kita nak, sama juga yang kita harapkan apabila kita pergi ke institusi di luar negara juga sambutan yang sama diberikan. Saya percaya kalau diberi peluang untuk interview rakan-rakan kami daripada institusi di ASEAN dan sebagainya, saya percaya bahawa mereka akan menyatakan sesuatu yang orang kata baik tentang Aswara lah. Saya percaya bahawa ada positif atau nilai tambah yang Aswara dapatlah dari segi pandangan mereka. Tapi sebagai tuan rumah sudah pasti kita cuba yang terbaik. Setakat ni saya lihat semua perjalanan pelaksanaan program berjalan begitu lancar sekali. Tak adalah ada apa-apa yang masalah tadi. Yang kecil-kecil tu biasalah kan, dari segi transport lambat, hujan dan sebagainya. Itu mungkin satu cabaran yang bukanlah besar sangat, tetapi sedikit sebanyak menjejaskan juga pergerakan rakan-rakan kami lah. Nasib baik pada kali ini suasana persekitaran di Aswara ni semakin orang kata menarik dan cantik. Jadi dalam sebulan dua lagi maka keseluruhan kawasan ini akan berubah wajah menjadi satu yang kita anggap sebagai green smart green campus. Itu sebenarnya yang kita nak lakukan pada Aswara. Maknanya akan datang, kalau masuk saja kita pakai detektor. Kereta dah daftar, masuk. Daftar dah masuk. Maknanya boleh daftar online pada orang luar. Jadi bila masuk tu tak ada halangan lah. Ya? So kalau tak daftar, mana kena queue ambil pas dan sebagainya. So maknanya minimize dari sini. So kita cuba laksanakan dalam konteks yang smart green campus tadi lah. So kalau suasana tu memang dalam konsep green yang kita nak laksanakan, dan juga kita nak tanamkan semangat pada pelajar-pelajar. Aswara itu tempat institusi yang terbaik pada mereka untuk mereka menjalankan kursus dalam bidang-bidang yang digerakkan. Di samping itu juga kita menanam semangat cintakan negara, semangat jati diri yang lebih tinggi, dan juga memastikan bahawa dari segi disiplin mereka itu juga bukan atas paksaan, tetapi atas kehendak mereka untuk memastikan bahawa mereka ini adalah pelajar yang disiplin, yang boleh maju ke hadapan. Itu yang penting. Jadi sebagai tuan rumah untuk festival kali ini, jadi macam mana impaknya untuk sempena tahun Melawat Malaysia 2026? Ini satu permulaan. Sebab tahun depan pada awal tahun berapa bulan titih pusaka yang kita akan ada 23
Titih pusaka sebenarnya untuk laksana pada tahun ini. Tetapi disebabkan program kami yang berimpak besar-besar semua, termasuk konvo yang akan datang, lepas tu satu lagi adalah teater musikal yang akan kita laksana pada tu, maka kita agak padat. Justru kita pindah Titih Pusaka, festival Titih Pusaka pada tahun hadapan, dan ini juga bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia. Jadi dengan harapannya usaha kami itu sedikit sebanyak menyumbang kepada usaha kita untuk menyambut kehadiran pelancong. Dan untuk makluman, saya juga akan berbincang dengan pihak MATA supaya pelancong-pelancong yang datang, dia akan singgah sekejap untuk melihat persembahan persembahan tradisional, termasuk wayang kulit, makyung, menora ataupun tarian menora ataupun mek mulung dan lain-lain yang berkaitan, atau tarian tradisional rakyat tadi boleh dipersembahkan kepada pelancong-pelancong. Jadi saya nak pastikan bahawa Aswara adalah hub seni budaya warisan kepada Lembah Kelang atau Kuala Lumpur. Sekarang kita ada Matic dan sebagainya, tetapi saya beranggapan bahawa Aswara lebih sesuai dengan persekitaran yang baru ini, dan juga kita akan package-kan, contoh kalau bersama dengan makanan. Jadi saya akan jemput pihak MATA dan juga travel agent lah untuk datang dan merasai sendiri persembahan. Kita tak ambil yang lama, mereka boleh mohon. Kalau nak sejam, setengah jam ataupun 15 minit, kita akan packagekan bersama dengan makanan. Dan usaha kami adalah untuk memastikan bahawa Aswara ini adalah tempat yang happening satu, dan menjadi must visit place ataupun tempat yang wajib dilawat oleh pelancong apa datang ke sini. Sebab itu dengan adanya dari segi infrastruktur baru ini, dan juga seni persembahan yang kami boleh persembahkan pada pelancong, saya percaya bahawa usaha ini akan membuahkan hasil dan akan menjadi satu, orang kata, pelancong akan datang, dan travel agent juga akan, kalau dari segi seni persembahan, di mana lagi? Di Aswara, begitu. Maknanya dari segi promosi yang begitu yang kita lakukan. Dan selain pada itu juga pelibatan daripada pihak luar, misalnya nak menggunakan kemudahan di sini, dan juga menjadikan tempat untuk syuting filem atau drama dan sebagainya, kita galakkan. Jadi kita nak Aswara ni sentiasa ada orang datang untuk ambil gambar ataupun untuk melihat persembahan tradisional. Sebenarnya tradisional itu satu keutamaan, tetapi kalau ada permintaan untuk contemporary, kami pun tidak ada halangan, sebab kami juga seimbang dari segi usaha kita untuk mengangkat seni budaya itu tidak semata-mata yang bersifat contemporary, tradisional, tetapi juga bersifat contemporary. Maknanya dikreasikan dan juga gabungan antara seni tradisional dengan moden. Jadi ini akan memberi kelainan juga kepada pelancong. Mereka boleh buat pilihan. Dan di akhir lawatan pelancong ataupun pengunjung, kita akan persembahkan tarian joget lambak misalnya. So mereka dapat merasai. Jadi sekurang-kurangnya bila sampai ke Aswara ini, dia akan singgah sekejap. Dan itulah yang kita nak pastikan, dari segi kemudahan-kemudahan, dari segi dari segi package-package yang bersesuaian kepada pelancong lah. So itu akan menjadi pilihan kepada travel agent nanti. Maksudnya untuk Tahun Melawat Malaysia hadapan, Aswara masih mengekalkan penganjuran acara tarian yang berskala besar lah. Kita bukan atas nama International Folk Dance, tetapi kita ada program yang bersifat sekejap ya, saya check kat sini. Sorry handphone saya okay, sorry, ambil handphone orang lain pula dah. Tahun hadapan adalah yang berkait dengan tarian kita ambil yang tarian ni, berkait dengan tarian kita ada sekejap pentas tari nasional ataupun kita panggil Petara Aswara yang akan diadakan pada bulan April 2026, dan ini juga akan melibatkan persembahan tarian
Cuma konsepnya belum kita bincangkan lagi, tetapi kita telah cuba mendapatkan peruntukan untuk pelaksanaan program ini. Kalau selain tarian? Okey. Selain pada tarian, kita juga ada Pesta Teater Nusantara pada Julai juga. Yang tadi April, ini 19 hingga 27 Julai. Dan kita juga akan adakan festival yang besar tentang filem, iaitu Festival Filem Aswara 2026, yang mana ini kita akan bekerjasama dengan pihak FINAS bagi penganjuran program ini. So ini akan melibatkan penyertaan daripada universiti tempatan, sama ada swasta dan juga awam. Ini yang akan dilaksanakan. Dan selain pada itu, kita juga akan adakan apa yang disebut sebagai Festival Muzik Antarabangsa Aswara. Yang ni akan diadakan dalam bulan Oktober nanti, yang mana ini pun akan menarik penyertaan daripada institusi ada ASEAN dan juga biasanya ASEAN Plus 3, dan yang mungkin akan menjangkau kepada mereka yang telah menyertai juga program di Aswara ini. Melalui mereka kita akan juga dapatkan penyertaan daripada negara-negara ASEAN, institusi yang menyertai kita. Sebab institusi itu bukan saja tentang tarian, tetapi juga dalam bidang yang hampir sama dengan Aswara. Dan seterusnya kita akan adakan simposium. Selain pada kita berbicara tentang program-program yang bentuk seni budaya, kita juga ada yang bersifat lebih kepada akademik sikit, iaitu MySPA ataupun dia panggil My Symposium on Practice as Research, yang dipakai short form dia MySPA lah, yang mana MySPA ini akan melibatkan pelajar-pelajar yang tahun akhir yang akan membentangkan hasil kajian mereka dan juga tesis mereka. So sama ada yang bersifat akademik maupun bersifat produk ataupun product base lah. Contohnya menghasilkan karya, contoh filem misalnya, ataupun dari segi fine art, menggunakan fine art untuk mengukur tahap pemikiran dan sebagainya. So dia akan mencakupi bidang yang lebih luas dalam konteks itu, tapi lebih kepada akademik, ya, maknanya dari segi intellectual discourse lah, maknanya melibatkan perbincangan secara dia melibatkan wacana dan juga tentang sentuhan minda kita lah dari segi pemikiran dan sebagainya. Dan kita akan adakan juga yang disebut sebagai Cultural Futurist Leadership Metaverse Conference pada November tahun hadapan. So itu adalah dari segi animation dan juga multimedia lah, yang itu akan diadakan pada tahun hadapan juga. Dan seterusnya ini penting, tahun hadapan adalah satu permulaan kepada pelaksanaan program yang saya sebut sebagai Gema Siswa Aswara, di mana program ini akan diuruskan oleh pelajar-pelajar dalam semua fakulti di Aswara ini. Ya, mana mereka akan wujudkan satu jawatankuasa penganjuran festival pelajar Aswara ni yang dinamakan sebagai Gema Siswa Aswara, yang bakal kita akan adakan di panggung anniversary di Tasik Botani. So tempat itu akan menjadi orang kata fokus lah kepada penyertaan, dan di samping itu akan ada juga dari segi pengisian yang lain, mungkin showcase dan sebagainya. Itu dalam perbincangan nanti apa yang kita laksanakan. Program ini akan disertai juga oleh alumni, penyanyi-penyanyi yang dihasilkan oleh Aswara, contohnya macam Syarif Ahmad, tu lepas tu siapa, Mira Rosli, siapa lagi, Floor 48, ada lagi lah, ramai lagi. Kalau tengok pada galeri kita tu, semua tu adalah orang kata graduan daripada Aswara yang telah membina nama di luar. Dan seterusnya kita juga akan adakan program mobility, iaitu pertukaran pelajar Aswara ke Guangxi. Sebab akhir tahun ini kita membawa pelajar Guangxi datang ke Aswara selama 7 minggu bersama kami dalam 3 bidang, iaitu seni halus, muzik dan juga tari. Jadi kali ini kita akan ke sana dengan membawa seramai 40 orang pelajar melibatkan 4 bidang, tari,
muzik dan juga seni halus, dan satu lagi adalah animasi, yang pelajar-pelajar animasi. Mana 4 bidang selama 5 minggu di sana. So kita kurangkan tempoh, kita tambah pelajar untuk inilah seimbangkan dari segi kehadiran kami. So itu adalah dari segi ini bermakna program mobility ini pelajar kami akan belajar di sana. Maknanya dari segi sama ada tarian mengikut bidang yang saya sebutkan tadi. So mereka akan mendapat pendedahan yang baru. So selepas balik yang ni akan kita lihat dalam konteks sama ada boleh dijadikan sebagai kredit atau tidak dalam ni. Sebab petang ni kita akan ada pembilangan dengan pihak kuangsi dan kita lihat dalam konteks komponen-komponen yang akan diajar bagi keempat-empat bidang tersebut. So kalau bersesuaian maka kita akan ambil kredit, mana yang tak cukup kita akan tampung di aswara nantilah apabila mereka balik ke aswara. Dan yang terakhir, banyak tu, iaitu pernah dengar tentang Karnival Siang Malam, Karang Craft di Shah Alam. So kita bekerja sama dengan pihak Karang Craft untuk penganjuran Karnival Siang Malam. Karnival Siang Malam ni biasanya dia buka pada semua sekolah persatuan ibu bapa untuk buat jualan dan sebagainya di pekarangan mereka, dan juga dari segi dia ada juga dari segi jualan dan sebagainya, dan masa tersebutlah dia mengadakan potongan 30%, 20% kepada bahan-bahan bacaan yang dihasilkan oleh Karang Craft. Cuma pelibatan aswara adalah selain pada menggunakan tempat tersebut secara orang kata percuma, kami akan kita wujudkan juga dari konsep pelibatan fakulti kita dalam aktiviti sepanjang 2 hari. 2 hari kan dia buat 2 hari di Karang Craft dari segi pengisian. Contohnya kita ada basking, kita ada wayang kulit, persembahan tradisional lah, and then mungkin ada tarian rakyat lah yang kita sebutkan tadi, dan juga dari segi penyanyi-penyanyi yang alumni yang kita akan bawa masuk bersama dengan penyanyi-penyanyi yang kita ada, dan juga kita akan bawa orkestra warisan aswara yang mana mirip kepada IB, OTM lah, IB, orkestra tradisional dia, mirip saja. Maknanya kita ada kedua-dua komponen, iaitu gabungan antara tradisional dan juga moden yang kita akan buat persembahan, dan kita bagi peluang juga kepada pelajar-pelajar untuk menyanyi dan sebagainya. So kita akan adalah program-program bagi memeriahkan suasana, selain pada kita mendedahkan aswara itu kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar. Sebab ibu bapa mungkin tertanya buat apa nak ikut nak menjadi penari dan sebagainya. Sebenarnya karier kejayaan penari bukan menari saja. Dia belajar, boleh buka studio, boleh terlibat dalam sesi kursus-kursus jangka pendek dan sebagainya secara online. Dia boleh laksanakan begitu, dan dia juga boleh menjadi seorang penganjur tentang tarian dan sebagainya. Sekurang-kurangnya pendedahan yang dibuat itu dapat membantu, dan cuma kita memberi yang terbaik lah kepada mereka supaya mereka apabila keluar nanti boleh berdikari. Sebab tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa semua graduan ni apabila keluar memang boleh bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. Tapi setakat ni syukurlah, sebab graduan kami ni tak ada yang orang kata terima komen-komen yang dekati. Semuanya baik. Jadi untuk penganjuran kali ini, apakah harapan dari segi penganjuran, penyertaan dan lawatan kepada orang luar? Yang mana program sekarang? Yes. Sudah pasti kita 2 tahun lagi lah, maknanya kita akan dengan harapan dapat anjur yang lebih besar lah. Sudah pasti apa saja kekurangan yang kita dapati kali ini, maka kita akan bukukan prosesnya tu supaya untuk penganjuran akan datang kita akan kaji kekurangan yang berlaku itu supaya ia berjalan lebih lancar. Dan juga pelibatan sebenarnya pelibatan institusi sebenarnya yang kita jemput ini supaya lebih meluas.
termasuk juga penyertaan lebih banyak lagi institusi swasta, misalnya pengajian tinggi swasta, contoh MSU dan sebagainya, Taylor dan sebagainya. So ini memerlukan satu perbincangan yang lebih terperinci, dan melalui program ini apabila kita ada MOU misalnya dengan institusi yang swasta juga, maka ia memudahkan dari segi jemputan untuk pelaksanaan program pada masa akan datang. Sudah pasti harapan kita juga ada gala yang mana kita buka kepada masyarakat umum untuk melihat sendiri bagaimana persembahan rakyat itu, tarian rakyat itu daripada negara-negara luar yang boleh dikongsikan. Sudah pasti mereka yang terlibat ini akan mempunyai satu rasa bangga sebab dapat mempersembahkan di satu pentas yang besar, iaitu di ZEP, yang mana ZEP ini pun setara dengan Istana Budaya, maknanya pentas yang bertaraf dunia. Jadi saya percaya bahawa apa yang penlibatannya, sebenarnya semangat yang ada penyertaan itu yang penting, bukannya apakah hasil yang mereka dapat. Dengan adanya penyertaan ini, sekurang-kurangnya saya dah pentas satu persembahan yang baik, maka di situlah mereka boleh kembangkan nanti, okey, saya nak teruskan sama nak sambung belajar di sini atau belajar di mana-mana tempat untuk tingkatkan lagi dari segi ilmu mereka, dari segi bukan saja dari kemahiran persembahan, tetapi juga bagaimana kita nak menguruskan. Jadi dalam proses ni dia belajar lah. So belajar untuk melaksanakan suatu program, dan juga ramai yang tidak perasan bahawa pengajuran ni melibatkan pelajar-pelajar aswara sebagai sama ada lead ataupun membantu urus dia dalam pengajuran ni. So ini adalah pendedahan yang diberikan juga kepada pelajar-pelajar. Ini tak bermakna bahawa aswara buat, kita saja. Sebab kita libatkan pelajar, kita libatkan alumni, kita libatkan juga pensyarah, dan juga kita libatkan juga staf-staf pentadbiran di peringkat aswara. Jadi maknanya melibatkan satu gabungan, satu pasukan yang disebut sebagai satu pasukan aswara. Jadi sebab itulah, itu adalah orang kata tanda-tanda sesuatu kejayaan itu bukan seorang saja, tapi adalah hasil kerjasama dan juga komitmen bersama. Sebab itulah kita dapat menganjurkan program yang berimpak tinggi dan juga berskala besar ni. Saya anggap ini yang terbaik yang kami dapat lakukan, dan kita akan laksanakan yang lebih baik pada masa akan datang. So itulah harapan saya, dan juga dari segi pelibatan rakan-rakan strategik daripada universiti tempatan dan antarabangsa swasta juga, kita harap penyertaan yang lebih ramai. Sebab walaupun kita katakan ramai, tapi kita terpaksa jadual memang padat. Kalau kita tengok, kalau libatkan lagi ramai, persembahan macam semalam, persembahan bermula 8.45, habis dalam pukul 10 lebih, melibatkan persembahan daripada 6 institusi daripada Malaysia, dan juga 5 institusi daripada luar negara, daripada ASEAN, Timor Leste dan sebagainya, daripada China, Thailand, Filipina ada tak malam ni? Filipina kan? Tak ada semalam, Indonesia. So ini persembahan yang amat luar biasa dan hebat. Sebab kita tak menjangkakan bahawa tarian rakyat itu juga mempunyai commercial value. Ini yang penting. Jadi inilah yang kita cadangkan akan datang untuk pelancong asing. Kita akan juga ada segmen tentang tarian rakyat daripada Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung. So ini akan, orang kata, memberi pilihan yang lebih kepada travel agent untuk memilih, nak segmen mana dan sebagainya, untuk pelancong mereka nak singgah selepas Tugu Negara, singgah sekejap minum teh sambil menonton persembahan. Ada yang pelancong kata, mana saya nak tengok yang kulit, ni di sinilah adanya. Sebab itulah apabila konservatoire kita buat, akan buka lagi pilihan bila nak wayang kulit misalnya, tarian menora, tarian zapin misalnya. So kalau kita nak muzik saja tentang tradisional wayang kulit, kita ada selain pada persembahan kan. So itu Mek Mulung, semua ni adalah usaha kita untuk mesti nak ke arah, orang kata, preservation and conserve tarian tradisional, muzik tradisional, persembahan
alat-alat muzik tradisional. So inilah satu-satu bagi saya lah institusi. Apabila saya jaga dasar, saya melihat satu-satu institusi yang menyumbang kepada industri kreatif suara lah. Okay, panjang lebar. Oh, 10 muka surat boleh dapat? Ya. Selain dari Malaysia, ada live telecast di negara masing-masing. Setakat ini dari segi Facebook kita live Facebook. Cuma kita mengharapkan rakan-rakan yang menyertai daripada luar negara, mereka akan sebarkan kepada media mereka dan juga institusi mereka dan juga negara mereka. Dan untuk pengalaman semua penglibatan mereka ni kita dah maklum kepada embassy masing-masing. Saya harap mereka juga akan melakukan satu orang kata promosi juga tentang program ini. Kebiasaannya program-program suara memang mereka yang terlibat tu akan masuk submit mereka masing-masing, ya. So makna meriah lah. Cuma kita tak tahulah berapa bilangan. Tapi kalau ikut yang ASEAN Art Camp yang kita buat tu lebih pada 100,000 setiap yang hadir tu, dia masuk submit masing-masing lah. Tak tahulah macam mana, tapi saya difahamkan mereka akan live lah. Maknanya berlaku kat sini dia akan post masuk kan. So itu yang ni lah. Okay, thank you. Okay.